Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Masak Lana. Hari ni menu kita akan buat cookies dan juga salmon butter. Kalau jadi makan, kalau tak jadi berak. Okey, kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Wan. Wan juga nama dia. Hai. Amboi, bayar mahal hai je. Okey, tak apa. Langkah pertama, mula-mula kita sediakan butter. Okey, butter ni kita guna je nama Anchor lah. Sebab produk Anchor ni dia ada fat content yang stable. Maknanya kalau buat cookies tu dia rangup kat luar, lembut kat dalam. Gitu. Lepas tu masukkan gula perang dan gula biasa. Lepas tu kita pukul lah dia sampai sebati. Wan pukul sikit, Wan. Elok. Sekarang kau aku pukul sekarang. Kemudian kita pecahkan telur sikit. Berapa biji, Chef? 1 je. Asal ada 2 telur kuning ni? Ayam kembar ni. Okey, dah siap masukkan sebiji telur. Lepas tu kita masukkan tepung. Lepas tu baking powder dan garam. Lepas tu kacau. Wan, kacau jap, Wan. Boleh, Chef? Piwik. Amboi, sombongnya. Lepas tu kan, masukkan coklat chip sikit. Tapi nak letak banyak-banyak pun tak apa. Dan last sekali, susun dekat atas tray. Jarakkan sikit ya. Sebab cookies ni bila dia panas, dia akan kembang. So, kita tak nak dia sentuh each other lah. Batal guduk. So, ini dia cookies kita yang dah siap. Nampak tak? Kalau pakai butter Anchor ni, macam yang saya cakap tadi lah, dia akan mudah rangup kat luar dan lembut kat dalam. Okey, sekarang kita akan buat salmon butter pula. Jadi, first kali kita lumur sedikit garam dan juga ada hitam kat salmon sangkar kita ni. Lepas tu kita cairkan butter Anchor sikit kat dalam kuali. Butter Anchor ni dia bagus, dia kurang air. So, bila dia cair atas pan tu, dia tak banjir gitu. Dia cair bermaruah lah. So, nanti sos dia jadi pekat, sedap dan mewah. Lepas tu, barulah kita masukkan ikan salmon sangkar ke dalam kuali. Bila warna dia dah cantik, terbalikkan. Dan masukkan perlahan lemon. Sikit je. Jangan banyak. Nanti dia pedih. Lepas tu, kita masak dia lama sikit. Wan, tolong tengok. Aku nak pergi tandas sekejap. Jangan lama sangat tau. Okey, Chef. Dah siap dah. Tada! Sedap betul lah pakai butter Anchor ni. Serius. Chef. Chef dengar tak apa yang saya dengar? Jomlah, Chef. Layalah. Tak mau aku. Come on lah, Chef. Sportingnya sikit. Nak pure butter, nak cheese berkualiti, pasti Anchor. Nak lazat berkrim memikat hati, pasti Anchor. Dibuat 100% susu lembu New Zealand. Keemasan semula jadi, semestinya Anchor. Aroma yang menawan, semestinya Anchor.